Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik cikgu, seperti mana yang kita tahu, Canva Create telah di-launch ya pada 2 hari lepas. Okey, sekarang macam mana caranya kita nak unlock um, banyak features terbaru yang terdapat pada Canva. Okey, ini adalah Canva Pro Team, sama juga dengan Canva for Education. Ya, kita boleh unlock seperti mana beberapa akaun Canva saya telah unlock lah. Ya, jadi ini adalah dashboard. Cikgu masuk saja ke dalam akaun Canva cikgu. Okey, kemudian bila cikgu nampak paparan macam ini, ya dah betul. Okey. Ya, cikgu boleh klik di atas ni ya, bahagian atas ni, klik. Okey. Klik sampul surat ni lagi. Klik sampul surat ni, dan yang terakhir kita klik ini, dan yang hijau ni yang dia akan munculkan. Okey, klik juga. Okey. Baik, congratulations, you made it. You are person. Kita adalah person yang ke-238, 728 yang unlock the wonder. Okey, ya. Ramai tak tahu ni kan? Okey, jadi and then just click let's go. Baik, jadi kita telah dapat paparan yang baru. Ya, cikgu boleh tengok di sini see what's new. Okay, and then kita nampak kita di bahagian kiri ni, menu yang depan ni, dashboard kita ni, kita ada Canva, AI ya, dan juga ada banyak mini apps lah di bawah ni. Okay, baik. Jadi saya ingat ini kita boleh explore nanti bersama-sama ya di dalam kelas yang akan saya buat pada hujung minggu ini ya. Okey, apa-apa pun buat sementara cikgu boleh lihat di bahagian depan ni paparan bertambah dengan ada foto editor dan juga ada sheet ya. Sheet ni maksudnya macam Google Sheet itulah ya. Jadi dah ada dalam Canva. Okey, jadi selamat mencuba. Cikgu boleh unlock features dalam Canva yang terbaru ini dengan cara yang saya tunjukkan sebentar tadi. Selamat mencuba.